Adik-adik, apa khabar? Sihat ke semua? Lama Kak Usna tak nampak adik-adik. Kalau sihat, Alhamdulillah. Itu satu benda yang bagus, maksudnya adik menjaga kesihatan masing-masing. Okey, untuk eksperimen kita pada kali ini, ada sedikit kelainan daripada sebelum-sebelum kerana kita akan buat satu segmen eksperimen permainan. Apakah eksperimennya? Eksperimennya bertajuk kotak misteri. Apa yang misteri tentang kotak ini adik-adik? Mari ikuti Kak Usna untuk jalani slot Eureka. Okey adik-adik, bersedia untuk melihat kotak misteri kita? Jom kita tengok dalam 1, 2, 3. Wah, kotak misteri kita sudah muncul. Apa ada di dalam kotak ini? Kak Usna tak tahu. Jom kita sama-sama tengok apa di dalam kotak misteri kita. Jom. Okey adik-adik dah sediakan satu kotak misteri kan? Tapi kotak ni nak guna kotak apa? Apa-apa kotak adik boleh guna. Kotak besar, kotak kecil, kotak panjang. Boleh. Untuk Kak Usna guna kotak sederhana besar lah. Dan Kak Usna dah lubangkan kawasan depan dan di atas. Tengok macam mana Kak Usna kotakkan dia. Pecah! Senang kan? Mana Kak Usna punya kotak? Okey, yang ni adik-adik boleh letak di belakang lah. Sorok. Okey, kita boleh mulakan eksperimen kita dengan objek yang pertama. Objek pertama ni kita akan gunakan deria sentuh. Okey? 1, 2, 3. Mana kita nak ambil hari ni? Kak Usna ambil yang paling hujung lah. Yang hujung ni Kak Usna dah sentuh. Okey, rasa dia bulat, keras. Tapi dia kecil. Agak-agaknya apa ni? Kalau adik-adik tahu, kita sebut sama-sama. Kak Usna rasa Kak Usna tahu. 1, 2, 3. Bola. Betul, bola berwarna merah. Bola ni bersifat pejat. Adik-adik boleh rasa dia. Tak ada nak membentuk dah. Bentuk dia bulat sahaja. Okey. Bagus. Objek pertama. Objek kedua. Okey, objek kedua. Kau dah sentuh dah. Okey, apa objek lembut rasa dia? Lembut, berbulu pula. Apa benda yang berbulu dan lembut dan panjang? Rasanya Kak Usna tahu juga ni. Okey, adik-adik pun teka sama-sama dengan Kak Usna, okey? 1, 2, 3, kain. Kain tuala. Okey, betul. Kenapa kain tuala ni lembut? Sebab dia digunakan untuk kita lap air-air yang basah untuk dia senang serap. Betul. Okey, objek yang seterusnya. Okey, kita perlu ke mana? Ke mana kita? Ni dah tak ada. Okey, yang ni Kak Usna rasa macam lembut juga. Tapi belakang dia keras. Kasar. Kak Usna tak tahu ni apa. Agaknya apa Kak Usna tahu. Selalunya kalau siapa yang pandai masak atau banyak membantu ibu bapa di dapur, tahu benda ni apa. Okey, kita teka sama-sama 1, 2, 3. Sponge. Betul. Sponge ni adalah satu bahan yang digunakan untuk membasuh pinggan. Di belakang dia kasar untuk kita hilangkan kesan-kesan yang degil, dan di depan untuk kita basuh pinggan kita supaya tak lekah ataupun pecah. Okey. Seterusnya, ada lagi tak barang kita? Lembik lah yang ni adik-adik. Apa ni? Macam jelly. Tapi dia macam lembik. Tak nak angkat pula. Alamak, apa ni adik-adik? Kak Usna rasa tak apalah, Kak Usna teka saja. 1, 2, 3. Jelly ball. Bukan jelly. Ni apa kita panggil ni? Bola, belon air. Bukan bola air, belon air. Nanti adik-adik kalau musim panas kan, adik boleh baling dekat kawan-kawan adik-adik. Nanti dia akan pecah, keluar air. Okey, seterusnya kita akan tengok barang yang terakhir. Betul, yang terakhir. Tercocok. Okey, benda ni tercocok jaya Kak Usna tadi. Apa kalau ikutkan benda yang tajam. Tapi dia tak terlalu tajam. Apa ya adik-adik? Sejuk. Panjang. Kak Usna tahu ni. Rasanya ni sebatang garpu. Betul. Garpu ni hati-hati tau, dia tajam sikit lah. Kita akan gunakan untuk makan mi goreng. Okey, itulah dia eksperimen kita yang bertajuk kotak misteri. Tapi peringatan untuk adik-adik, pastikan objek-objek yang berbahaya seperti pisau, gunting, minyak panas atau air panas ataupun haiwan-haiwan kecil seperti katak ataupun arnab tidak digunakan dalam eksperimen ini. Okey?
Kalau macam tu, kita akan jumpa adik-adik di segmen yang seterusnya. Bye-bye.